Yang menanti Kelantan pada aksi akhir Piala Malaysia musim ini, Negeri Sembilan tumpas 1-0 pada separuh akhir pertama. Skuad Jang bangkit menumpaskan Johor FC 2-0 di tempat lawan untuk mara dengan agregat 2-1. Bertandang ke Pasir Gudang, juara bertahan Negeri Sembilan dengan misi menebus kekalahan 1-0 di Parol minggu lalu, skuad Jang turun berjuang habis-habisan. Di depan pada minit ke-26 menerusi tandukan Muhammad Syukur Adan, 1-0 mendahului tamat separuh masa, Negeri Sembilan menggandakan asakan. Hasilnya minit ke-60, pelawat dianugerahkan sepakan penalti. Dan Syarul Abu Sama menyudahkannya melengkapkan kemenangan bermakna juara Piala FA ini ke final dengan agregat 2-1. Anak-anak T9 ini mempunyai satu jiwa dan satu semangat negara yang begitu kuat dan kukuh. Dan saya telah mengadumkan antara pemain lama dan pemain baru untuk pasukan yang mantap. Sementara itu, siang tadi, kelab penyokong Cyber Kelantan mengadakan piket secara aman di perkarangan stadium membantah tindakan FAM yang menggantung jurulatih B. Satyanadan. Tindakan lembaga disiplin FAM yang memilih tarikh sama aksi separuh akhir kedua semalam dipersoalkan bagai menjatuhkan moral pemain. Kecewalah dengan sikap FAM yang sentiasa mengambil tindakan yang tegas kepada Persatuan Bola Sepak Kelantan. Dan saya juga bimbang jika ada tangan-tangan gaib di FAM yang mahu sabotaj moral player ataupun bola sepak Kelantan. Justru mereka meminta KAFA segera mengemukakan surat rayuan kepada FAM bagi menarik balik hukuman berkenaan atau sekurang-kurangnya hukuman itu ditangguhkan sehingga selesai perlawanan akhir 30 Oktober ini. Kejohanan Golf LPGA Malaysia